Percaya pada mata daripada cinta tanpa periksa, usul periksa. Selepas itu hilang bau dah menyesal kerana tak percaya. Selepas lihat bukti, mengira lelaki itu akan menunggu dia, tapi dia tidak sangka lelaki itu betul-betul melakukannya. Dan akhirnya dia menyesal setelah dia dapat kebenaran. Menyesal pun tak guna kerana percaya pada mata bukan pada penyiasatan. Seharusnya dia menyiasat dulu tanpa menggunakan hati yang mata. Kerana itu salah wanita itu sendiri. Percaya pada mata dan hati tanpa usul periksa. Sesungguhnya orang yang percaya hati yang mata memang tidak boleh dipercayai. Usul periksa baru dah menyesal bila dah ungkap kebenaran. Cinta yang itu akhirnya hilang. Lelaki itu pun sudah tiada lagi kerana wanita itu lebih percaya mata dengan hati dia. Itulah salah dia sendiri kerana lebih percaya pada mata yang tanpa siasatan. Itu semua terjadi gara-gara dia sendiri. Cinta buta yang tidak pakai sama sekali. Cinta yang tidak disiasat dahulu. Memang senang untuk diperdayakan. Memang senang untuk dipergunakan. Cinta hati yang senang untuk dibutakan. Memang salah sekali cinta buta itu.